Alangkah comelnya antara maghrib dengan isyak, kita meletakkan diri kita, tak kira lah di masjid ni atau di mana sahaja, supaya kita berada dalam majlis ilmu, sedikit sebanyak akan dapat memberi kesan kepada diri kita, muhasabah diri kita. Paling tidak muslimin muslimat, kita berada dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua sedia maklum, majlis ilmu ini didatangi dengan 700,000 para malaikat. Dan malaikat ini tidak pernah buat dosa. Mereka mendoakan pada kita semua orang yang duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, ya Tuhanku, mentolong ampunilah dosa orang yang duduk mari dengan orang ngajar, dan mentolong rahmatlah dia. Saban waktu dan saban masa mereka mendoakan untuk kita gitu. Memberi panduan dan memuhasabahkan diri kita. Terutama sekali diri hamba sendiri, orang yang menyampaikan. Dan muslimin muslimat, bakat-bakat dengar, kita baiki mana hak tak betul, kita tambah hak mana hak comel lagi. Kenapa? Kerana itulah sebagai bekalan kita sebelum kita meninggalkan dunia yang penuh fana ini. Sebenarnya kita berada di ambang kematian. Cuma kita tak khabar ya. Mungkin kita tidak sedar, atau kita alfa dan kita hanya dengan urusan-urusan kerja kita, sehingga kan kita terlupa dan terlena bahawasanya kita berada di ambang kematian. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila dah sampai tika dia tidak akan lewat walaupun satu saat, dan tidak akan cepat satu saat. Sebab itulah cukup mustahak sekali kita berada di majlis ilmu seperti ini. Kerana majlis ilmu seperti inilah akan dapat memberi panduan dan kejutan, serta kita sedar daripada kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan kita. Itulah sebenarnya kelebihan dan fadilat kita berada dalam majlis ilmu. Nabi SAW menyebut, satu hari satu malam Allah Ta'ala turun rahmat 1000 rahmat. 999 rahmat adalah untuk orang yang berada dalam majlis ilmu, orang yang menuntut ilmu. So yang duduk dalam muka lain. Jadi kita pakat-pakat fikir 24 jam Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bila masa kita ambil celah untuk duduk dalam majlis ilmu. Kalaulah sehari kita sibuk dengan urusan-urusan kehidupan kita yang tak dapat tidak kita kena urus. Alangkah comelnya antara maghrib dengan isyak, kita meletakkan diri kita, tak kira lah di masjid ni atau di mana sahaja, supaya kita berada dalam majlis ilmu, sedikit sebanyak akan dapat memberi kesan kepada diri kita, muhasabah diri kita. Paling tidak muslimin muslimat, kita berada dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua sedia maklum, majlis ilmu ini didatangi dengan 700,000 para malaikat. Dan malaikat ini tidak pernah buat dosa. Mereka mendoakan pada kita semua orang yang duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, ya Tuhanku, mentolong ampunilah dosa orang yang duduk mari dengan orang ngajar, dan mentolong rahmatlah dia. Saban waktu dan saban masa mereka mendoakan untuk kita gitu. Makbul doa malaikat. Dan kemakbulan doa malaikat itu kita rasai. Bila makbul, Allah Ta'ala menerima doa malaikat supaya kita ini berada dalam keampunan Allah Ta'ala dan mendapat rahmat Allah Ta'ala, kita merasai kenikmatan, kerahmatan itu. Kita berasa guana bila kita mari dengan orang ngajar. Kita berasa guana bila kita mari duduk majlis ilmu. Kita berasa guana hati kita dah cerita kat orang.
sakinah wa sa'adah. Kita berasa cukup bahagia dan cukup tenang. Kerana apa? Kerana kita didoa oleh para malaikat. Perasaan ini ada dalam hati kita dan kita tak boleh nak cerita. Sebab itulah orang yang sudah mula rasa jatuh cinta, kerinduan dengan majlis ilmu, mana sahaja ada orang yang ngajar, dia akan melapangkan masa dia untuk bersama. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan siang hari untuk kamu berurusan. Selekailah. Pasal itu juga penting. Dan menjadikan malam sebagai tempat rehat. Mana tempat rehat yang paling aku suka sekali, Allah Ta'ala kata, yang paling aku damaikanmu, yang paling aku tenangkan jiwamu, tidak ada lain ialah di masjid. Di usia seperti hamba, usia yang ada depan hamba, kalau dalam jadual hidup kita seharian, kita tidak ada prioriti keutamaan, hujan panas ribut ke mana-mana pun, antara maghrib dengan isyak, minta tolonglah, minta maaflah, janganlah ajak hamba pergi jalan mana-mana. Hamba nak duduk juga dalam majlis ilmu, sama ada hamba reti, hamba faham, hamba tak tahu, hamba tidak mampu untuk melaksanakannya, itu bab lain. Tetapi hamba nak letakkan diri hamba supaya hamba berada dalam halaqah kerahmatan Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala pilih kita. Ya mukallibal qulub sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni memilih aku, pilihlah aku seumur sehingga ke akhir hayatku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagai dalil dan tanda Allah Ta'ala telah memberi satu nikmat yang cukup berharga kepada kita, iaitu nikmat lapang. Nikmat lapang. Kita boleh melapangkan masa kita mari masjid dan dengan orang ngajar. Walaupun hamba tahu depan hamba ni adalah orang yang banyak komitmen urusan. Tak ada orang tak ada urusan. Tak ada orang tak ada kerja. Dan bukan kita nampak bila sebut kerja di pejabat, cari makan sebagainya. Urusan bersama keluarga. Masa inilah kita nak bersama isteri. Masa inilah kita nak bersama dengan anak-anak, nak tengok anak-anak kita, bagaimana pembelajarannya, nak tanya khabar dan sebagainya. Khabar-khabar sebelum maghrib kita mari, balik-balik pukul 9:30. Kadang-kadang anak-anak kita sudah tertidur. Berapa minit sahaja kita boleh borak-borak dengan isteri kita. Kita ada kerja. Pasal itu juga adalah tuntutan dalam syarak, bersama dengan keluarga. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala bagi nikmat lapang kepada kita, kita boleh selok tepi kakah-kakah tu. Kerana apa? Kerana panggilan Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala, rumah Allah Ta'ala lebih bernilai daripada apa segala-galanya. Dan kita jangan biarkan nikmat yang Allah Ta'ala beri ini, nikmat lapang, berlalu dengan begitu sahaja. Dan siapa peringkat Allah Ta'ala tarik nikmat lapang, Allah Ta'ala bagi nikmat sibuk, apa kita akan kata? Minta maaf tu Imam, hamba tak ada dah lah ni nak pergi, kerja banyak telacuk. Betul lah anak-anak pula pergi kursus, punya tinggal cucu rumah 3 bulan tak mari masjid kita. Nampak tuan-tuan, zahir atas kertas nampak comel, tetapi hakikatnya usiamu ni sebenarnya pada duduk di masjid dah. Comel kecil dulu, mau pegang anak-anak kecil-kecil, membujuk lalu menitah patah cari makan. Anak membesar, mau lebih lagi kerja. Pasal anak ada komitmen banyak, nak belajar, nak masuk universiti dan sebagainya, memerlukan keuangan yang banyak. Tuk-tuk bila seliruh-liruh dah berlaku semua, Allah Ta'ala datangkan pula cucu-cucu. Lepas bila kita nak main dengan orang ngajar, bila kita nak mari berjamaah, bila kita nak mari berzikir sini, bila kita nak mari baca Quran di masjid, bila secara zahir kita nampak alhamdulillah, tetapi hakikatnya menghalang untuk kita beribadat sebagai bekal.
Amo tidak nafikan jaga cucu juga boleh pahala. Lepas bila boleh mari masjid? Pun bila teletan nak jaga cucu pun tak boleh, sejid tak boleh mari. Lepas gapo dia kita? Kita nampak dak nikmat lapang Allah Ta'ala bagi. Jangan biarkan begitu saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita berada di alam arwah, kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan jadikan Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai tempat tumpuan, tempat jembok kira, tempat kita mengadu dan segala-galanya kepadamu ya Allah. Dan di waktu itu Allah Ta'ala bawa semua kita ni ruh, segala ruh, arwah, melawat syurga dan melawat perbendaraan neraka. Janji-janji itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidak, kita janji dah dulu. Kita janji dah dulu. Tapi mung ya lupa. Sedangkan hak lama tu di alam arwah, hak janji kemarin dulu kita lupa dah. Manusia memang begitulah gayanya, pelupa. Allah Ta'ala kata dah, dia janji dah kan dulu. Ketika di alam ruh, aku bawa mu melawat syurga. Dan di waktu itu tidak ada ruh pun yang tidak berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata mutasah mimpi ya, tak ada satu pun aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Langsung Allah Ta'ala bawa perbendaraan neraka. Bila pergi melawat di perbendaraan neraka, tidak ada satu ruh pun yang tidak menadah tangan berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, jangan masukkan kami ke dalam neraka. Langsung Allah Ta'ala jawab, mutasah husing, tidak ada satu pun ruh aku akan masukkan ke dalam neraka. Dan di waktu itu kita mari rasa confuse, untuk siapa syurga dan neraka? Langsung Allah Ta'ala kata, untuk popokmu. Sedangkan tadi Allah Ta'ala kata tidak untuk kami syurga dan neraka. Lepas tu kata untuk kami dan semuanya. Allah Ta'ala kata aku akan masukkan kamu semua ke dalam syurga atau ke neraka. Kamu mesti melalui syarat yang utama sebagai persebabkan untuk kamu ke syurga atau ke neraka, iaitu kamu mesti melalui alam dunia. Syaratmu nak pergi ke syurga atau aku bubuh popokmu dalam neraka, syaratnya kamu mesti melalui alam dunia. Siapa dia yang tidak melalui alam dunia, dia tidak akan berada di syurga dan neraka. Tapi mu kena ingat, bila mu berada di dunia, mu akan lihat semua benda yang ada di syurga itu ada di dunia. Kenikmatan, kelazatan, keseronokan, kebahagiaan, apa-apa sahaja yang mu lihat di syurga itu, kamu akan lihat di dunia. Cuma so je pesan aku, benda yang ada di syurga itu ialah benda yang ori. Itulah yang kekal, kebahagiaan, keseronokan, kedamaian, segala-galanya adalah kekal. Bila mu turun ke dunia, benda yang mu tengok yang ada di syurga itu sebenarnya benda yang lokal, benda dalam sifat sementara sahaja. Mu jangan terlena dan tertipu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Awal-awal lagi makhluk yang bernama malaikat sudah merasai apabila Allah Ta'ala nak ciptakan satu ciptaan yang terakhir dalam makhluk Allah Ta'ala, iaitu manusia.
Malaikat sudah merasai jenis model ni yufsidu fiha wa yasfikud dima. Model ni kakah ni bila turun ke dunia jenis pasien jenis munuh.